Try lah. Alright guys, Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni kita kembali dalam Sembang Yolah. Alright, hari ni kita ada tetamu yang baru dengan objektif yang baru, mindset yang baru. Hari ni kita nak bercerita tentang atau nak sembang santai lah orang cakap tentang kehidupan sebelum masuk alam universiti. So dah tak tunggu lama lagi, kita mulakan dengan kita punya tetamu. Siapa nama? Boleh kenalkan? Nama saya Khairul Farhan, lebih mesra dipanggil PA lah. PA. So PA ni saya nampak selalu ada dekat TikTok, betul? Betul. Sebab tu kita orang ambil PA ni sebagai talent kita orang untuk ceritalah sedikit macam mana PA dalam perjalanan menuju ke universiti, alam universiti daripada zaman muda. Memanglah kita muda lagi kan, betul tak? Betul. So kita nak cerita tentang alam universiti dekat UPSI ni lah. Kita ada apa ini geng? Kita ada Reef Brew. Minuman ni, kopi tu favorite kita orang. Tak? Try lah. Yang licin lah. Alright, thank you. Try lah. Padu tak padu? Padu kan? Orang Kelantan cakap manis leting. Manis leting boh. Saya daripada kos ISMP Pendidikan Jasmani, semester 2. So, PA boleh ceritakan sedikit tak macam mana PA sebelum masuk universiti ni? Kehidupan PA sebelum masuk melangkah ke alam universiti ni. Okay, kehidupan saya sebelum masuk universiti, saya seorang budak lah kan. Budak biasa saja, budak kampung. Yang yelah selalu buat kerja-kerja kampung tu je. Jarang lah pergi travel apa semua kan. So banyak ni lah buat aktiviti dengan kawan lah. Main bola petang-petang, lepak macam tu je. So apa sukan yang dalam diri PA ni menjadi sukan yang macam sukan yang paling PA suka lah? Sukan yang paling saya suka adalah hoki lah. Sebab tu adalah sukan utama saya lah. So apa aktiviti harian waktu sekolah dulu? Selain macam main hoki ke, mungkin ada nakal-nakal sikit ke orang cakap. Okay, untuk aktiviti harian tu macam biasalah pagi kan, pergi sekolah kan. Masa balik sekolah tu, selalunya lepas balik sekolah, kita orang pergi mengaji dulu. Pergi mengaji, lepas mengaji dulu, lepas kita orang terus main bola. Main bola sampai maghrib. Azan maghrib, baru kita orang balik. Lepas tu, walaupun azan maghrib kita orang balik, kita orang mandi sempat pergi masjid. Uish. Kalau aku dulu aku main bola, aku azan maghrib tu memang orang cakap whistle penamat lah. Betul. Whistle penamat. So bila dah bunyi azan maghrib tu, paksa balik. Tak balik kena sobat bye. Kena sobat lah. Sobat. Kita rehat sebentar. Lepas ni kita nak cerita lagi lebih panjang, lebih seronok sebelum kita jump in dalam benda yang pengalaman sebelum masuk universiti. So kita lepak minum dulu. Alright guys, lepas kita dah berehat dalam adalah beberapa minit kan, kita kembali dalam Sembang Yolah. Tak nak sembang apa, sembang lah. Hari ni tajuk kita kehidupan sebelum masuk alam universiti. So PA Saya PA, okay. So tadi dah borak pasal kehidupan waktu sekolah kan, betul tak? Hari ni kita nak masuk pula dalam alam universiti. So PA, ada tak momen yang kau rasa macam aku kena serius dah fikir pasal masa depan sekarang ni kan. Umur 21, alamak kita tahu pula umur kan. Umur dah 21, kena fikir lah macam mana nak fikir ke depan lah. Umur bukan muda dah, walaupun orang cakap jiwa masih muda, darah masih panas. Darah muda. Tapi kita kena fikir lah, mindset kita kena letak pendidikan nombor 1. Macam kita berada di UPSI. UPSI nombor 1 pendidikan. Okay, ada tak momen yang kau rasa macam ini lah starting point aku untuk aku berubah, untuk aku pergi ke hadapan untuk belajar lebih baik untuk di alam universiti, untuk cari kerja yang lebih bagus ke apa ke? Ada tak? Okay, waktu ni waktu form 4 lah. Waktu tu waktu COVID-19 kan. Waktu tu PKP. Betul. Okay, kita orang ada tournament hoki dekat Pahang. Tournament hoki kat Pahang. So sebelum pergi tournament tu, kita orang kena swab test dulu.
Okay, waktu swab test tu, semua orang lepas. Saya seorang je sangkut COVID. Okay, So waktu tu saya sedih lah kan, sebab training dah berbulan kan. Training pula jauh tapi tak dapat pergi. And dekat situ saya tak demam, saya tak sakit. And performance sukan saya drop. Memang automatically drop lepas tu. So lepas pada tu saya macam, uish, saya ni mungkin kena fokus belajar kot kan. Sebab sukan saya dah drop kan. Sebab dulu saya fokuskan sukan. Macam tu. So saya mulalah fokus belajar. And Alhamdulillah, saya cuba untuk alihkan saya punya mindset daripada mindset macam atlet kan. Mindset main-main kepada mindset yang lebih fokus. Betul. Tu. Okay, So Alhamdulillah, saya dapat jejak juga ke universiti idaman saya lah, which is UPSI ni. UPSI. So waktu tu diploma, masuk diploma. Waktu tu diploma. Oh, so masuk diploma, before masuk diploma tu boleh cerita sikit lah macam mana boleh terdetik nak masuk UPSI ni. Tadi cakap macam universiti impian, betul? Macam mana boleh terdetik nak cakap universiti ni universiti impian, padahal banyak lagi universiti-universiti yang lain, UKM ke, UM ke, apa, UPM, banyak lah universiti-universiti yang lebih hebat berbanding UPSI. Tak cakap UPSI ni tak hebat, ada yang hebat dia, tapi kenapa memilih UPSI ni? Okay, first kali saya memang nak jadi seorang cikgu lah kan. Okay, so bagi saya, kalau nak jadi cikgu, dia macam ada dua pilihan je. Sama ada IPG ataupun UA yang ada ni lah, pergi UA yang ada kos pendidikan. Betul. Tapi pada saya, UPSI lagi better sebab kat sini memang banyak kos pendidikan. So environment kat sini boleh kata environment pendidikan lah kan. Ramai bakal-bakal cikgu. So kalau masuk UPSI ni, insyaAllah kita akan dapat ruh-ruh guru. InsyaAllah kalau kita ada ruh guru ini, kita dapat jadi guru yang berwawasan lah, bukan just cikgu yang mengajar sahaja. Bagaimana tiba-tiba kalau satu hari nanti kan, in case lah, walaupun kau insyaAllah ke depan akan jadi cikgu, akan jadi guru yang mengajar anak bangsa kita. InsyaAllah, amin. Macam mana kalau tiba-tiba kau dicampak untuk mengajar satu tempat yang pedalaman? Okay, kalau dicampak ke tempat pedalaman, saya terima je sebab yalah, sebab kita betul-betul niat nak jadi cikgu. Apabila kita niat betul-betul, tak kisah kita dicampak ke mana-mana pun, tak sesuai dengan harapan kita pun, kita akan buat dengan baik. Sebab itu pentingnya niat kita. So bagi saya tak masalah pun kalau saya dicampak kat pedalaman sekalipun, saya akan buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik lah, okay. Demi UPSI. Kalau tiba-tiba daripada Kelantan kena campak ke Sabah tu macam mana tu? Sebenarnya saya lebih tertarik sebenarnya untuk dicampak ke sana sebab saya rasa nak terima pengalaman baru. Yang saya nak kenal juga macam life diorang macam mana, saya nak pelajari dan insyaAllah benda tu dia akan mematangkan saya lagi lah. Akan meningkatkan lagi saya punya survival skill. Macam tu. Okay, dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita banyak cabaran tau. Cabaran banyak. Sama ada cabaran tu datang secara tiba-tiba ataupun kita sendiri cari cabaran tu. Okay, kalau kita tak terbiasa dengan cabaran, one day kita akan dapat cabaran yang secara tiba-tiba. Kita akan struggle lah untuk handle semua tu. Tapi apabila kita dah terbiasa dengan cabaran yang kita cari sendiri, cabaran yang kita dah ada kan, so benda tu kita sudah terbiasa. So kita boleh handle dengan baik, tak adalah masalah. Ini masalah mental lah apa semua kan, nak bunuh diri lah apa semua. Yang tu. So kita dah terbiasa lah, kita boleh handle semua. Ada tak orang yang influence keputusan kau waktu kau nak sambung belajar ni, waktu zaman, tak kisahlah zaman SPM ke, diploma ke, antara dua tu ada tak macam contoh family kau tanya, dah ready ke nak masuk belajar ni? Ada tak? Ada. Yang tanya tu adalah ni lah, mak saya lah. Mak saya tu rapat lah dengan saya kan. So mak saya selalu tanya, dah ready ke nak belajar? Dah ready ke untuk berjauhan? Sebab saya tak pernah berjauhan dengan parent kan. Tak pernah duduk asrama. Sekolah dengan rumah pun 1 kilometer je. Dekat. So kalau pergi sekolah pun 2-3 minit dah sampai lah. So tak ada experience berjauhan dengan family lah. Macam tu. So mak saya lah selalu duduk tanya macam tu. And yelah saya cakap lah ready. Sebab yelah tak ready pun kita kena ready juga. Betul. Gitu. So pada mak PA, tahniah sebab ada anak yang sanggup untuk berjauhan dengan family demi mengajar cita-cita menjadi seorang cikgu. Alhamdulillah, insyaAllah. Selain pada family lah, ada cikgu-cikgu yang macam
Saya nampak awak ni boleh jadi cikgu lah. Apa kata awak pergi universiti pendidikan Sultan Idris ni, pergi universiti yang tetap yang khas-khas ni untuk sambung belajar. Ada macam cikgu ke, kawan-kawan ke? Ada cikgu tu adalah cikgu kelas saya lah. Cikgu kelas Cikgu Sarijah kalau tengok video ni. Cikgu Cikgu apa? Cikgu Sarijah. Cikgu Sarijah. Cikgu Sarijah tu dia merupakan alumni UPSI juga. Oh, alumni. Dia alumni UPSI juga. And dia lepas parent saya, dia lah mendorong saya untuk masuk UPSI ni. So dia selalu advise saya suruh belajar rajin-rajin supaya jadi cikgu. And dia selalu latih saya dalam kelas. Dalam ramai-ramai student kelas saya, dia selalu utamakan saya. And kadang-kadang dia suruh saya pergi present kat depan. Kalau macam semua orang tak boleh jawab dalam kelas soalan dia akan tanya saya. So alhamdulillah kalau dia tanya saya, boleh kata 98% saya dapat jawab lah. Dia jawab ke orang panggil anak emas cikgu ke bukan? Boleh cakap macam tu lah. Kawan-kawan cakap macam tu, tapi bagi saya tak pun. Tak awak nak cakap apa kan. Janji kita usaha, kita dapat. Betul. Kalau diorang tak nak usaha, diorang tak dapat. Betul. So cikgu dah, ibu bapa dah, kawan-kawan pula macam mana mindset diorang, macam mana ya daripada zaman kecil sama-sama ni tiba-tiba nak berjauhan, nak orang cakap nak berpecah lah. Macam mana tanggapan diorang, macam mana diorang punya influence terhadap PA untuk sambung belajar ni? Okay, tanggapan diorang ialah biasa sebab kita dah besar, dah matang lah. Walaupun kita berpisah, so kita berfikir secara rasional lah kan. So kita berfikir secara positif, sambung belajar ni untuk kebaikan juga kan. So tak kata sedih pun tak adalah sedih sangat kan. Cuma diorang support lah untuk sambung belajar. And dalam ramai-ramai kawan saya lah, saya antara orang yang masuk universiti lebih awal. Sebab kebanyakan kawan saya ada masuk politeknik dulu, masuk STPN dulu. Saya masuk universiti awal lah. So diorang lebih menyanjung lah saya sikit kan. Macam saya balik, weh jom keluar kan, belanja makan apa semua. Macam orang cakap macam special lah orang cakap. Macam rare lah masuk awal kan. Betul. Closing. Awal lagi. Mana awal lagi kan? Awal lagi. Tak apa. Boleh hujan tak apa kan? Boleh. Okay. So kita chill dulu, minum-minum dulu. Akak yang sponsor kita ni pun Beef Brew ni, sekejap kita try sekali lagi tadi. So mana-mana yang nak dapatkan air kopi, nak santai-santai, nak lepak-lepak, nak chill-chill dengan member, boleh dapatkan Beef Brew dekat PT Universiti Pendidikan Sultan Idris guys. Okay BA, kita sambung lagi walaupun nak hujan kan. Tanya Malim guys, cuaca tak boleh nak predict macam perempuan kadang-kadang, betul? Okay, kembali dalam kita punya podcast Sembang Yolah. Sembanglah apa yang kau nak cakap. Okay BA, kita pun dah nak akhir perbincangan kita, perbualan kita, sembang kita nama Sembang Yolah. Sembang Yolah. Dalam ni 9 orang panggil Sembang Yolah. Kau nak sembang apa, Sembang Yolah orang cakap macam tu. So PA kita nak tutup kita punya perbincangan, kita punya perbualan, kita punya borak-borak santai ni kan. Kilas lah nak tanya, apa cabaran yang paling susah untuk kau rasa sebelum masuk dalam universiti ni? Cabaran lah, selain daripada cabaran ibu bapa, cabaran kawan-kawan, ataupun mungkin cabaran daripada kewangan. Ada. Okay, sebelum masuk universiti ke? Sebelum masuk universiti. Kalau nak cerita sebelum masuk universiti, dalam universiti pun boleh. Kita rangkumkan semua lah. Dalam boleh. Dalam boleh. Sebab tu masuk universiti. Okay, saya bukan daripada keluarga yang berada lah kan. Saya just M40 saja. Tapi walaupun M40, saya punya bapak saya tu tanggungannya banyak. Sebab mak saya pun tak kerja kan, suri rumah. So abang saya pun masuk universiti pada setahun sebelum saya. Setahun sebelum. Lepas tu saya masuk universiti, adik saya pun bersekolah. So jadi tanggungan banyak lah. Of course, duit tu banyak lah nak guna-guna. And kita tahu, kalau bantuan tu kebanyakan tersedia untuk B40, betul tak? Betul. Okay, untuk M40 ni,
biasanya tak dapat bantuan. Sangat tipis orang cakap. Kalau macam okay T20 diorang dah tak apa, diorang dah Memang kaya tak kan. perlu kan. Okay B40 diorang banyak dapat bantuan. Tapi untuk M40 ni sangat tipis lah untuk dapat. So nak tak nak kena pakai duit sendiri ataupun buat ni lah pembiayaan kewangan. Contohnya PTBTN. Waktu saya diploma dulu saya ambil PTBTN. Okay, saya ambil PTBTN waktu diploma. PTBTN tu tak banyak pun dia bagi. Just untuk yuran saja. So kalau untuk untuk duit belanja pun semua kena pakai duit sendiri juga. Okay, waktu diploma dulu saya mengalami fasa genting lah untuk menguruskan kewangan. Dulu saya sempat lah berbelanja RM4 sehari. Makan kat DKP sebab DKP makanan murah. Betul. Okay guys, siapa yang baru masuk universiti buat usi kan, nak cari makanan murah pergi kafe DKP guys. DKP memang on top orang cakap. Nasi dengan ayam boleh dapat RM4 betul kan? Betul. Murah tu, mana nak dapat. Okay, so waktu tu saya beli tengah hari lah. Kan biasa student sorry. Student dia skip breakfast kan. So kita orang lunch je kan, lunch. So saya pergi DKP, bungkus je tak makan. Bungkus cari ayam yang besar sikit kan. Ayam besar sikit. Lepas tu bungkus balik rumah. So makan, ayam tu tak makan semua. Ayam tu potong dua. Separuh makan tengah hari, separuh lagi makan malam. Okay, untuk belah waktu malam tu, nasi kita tak beli, nasi masak sendiri. Beli beras, masakkan dalam multi cooker tu. Lepas tu masakkan ayam tadi tu, okay, makan dengan nasi tu. Repeat je setiap hari. Boleh kata dalam seminggu tak sampai RM100 tu pun belanja. Cukup lah, walaupun 100 tu cukup lah. Cukup lah, time tu lah, cukup lah time tu. Okay lah, kita pada penutup lah. So, saya bagi awak peluang dan ruang lah. Apa nasihat untuk bakal-bakal pelajar yang akan masuk ke alam universiti ni? Apa yang mindset yang perlu ada untuk melangkah ke alam universiti ni, dan describe ayat untuk life before university tu. Silakan. Okay, nasihat untuk adik-adik semua yang bakal melanjutkan pelajaran ke universiti. Make sure perbetulkan niat anda semua. Niat sama belajar sebab ikhlas, nak cari ilmu, nak timbul ilmu pengetahuan, nak cari something baru. Jangan sekali niat sebab nak cari kerja, sebab benda tu, niat tu tak bagus. Jadi kita niat nak cari ilmu, kita nak tingkatkan diri kita, nak tingkatkan kredibiliti kita. InsyaAllah dengan ilmu yang kita ada tu, kita dapat bagi sumbangan balik dekat masyarakat, bukan dekat diri kita saja. Okay, dengan sesuai dengan hadis Nabi, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Okay, life before university adalah momen terindah, especially dengan kawan-kawan lah. So kepada adik-adik semua yang masih belum masuk universiti, enjoy your time dengan kawan-kawan, elakkan pergaduhan, banyakkan create moment, buat kenangan yang indah. Sebab bila dah masuk universiti, cuti kita dah tak sama, komitmen kita dah makin bertambah. So masa untuk kita bersua pun dah makin kurang dah. Jadinya enjoy your masa muda lah. Enjoy masa muda sebelum betul-betul kita perlu enjoy untuk masa yang akan datang. Betul. So itu saja episod kita hari ini, dan kali ini banyak sangat pengalaman yang diceritakan oleh PA hari ini. Kita dah dengar banyak perbualan, banyak perceritaan. So itu saja daripada hari ini, dan nantikan video yang akan datang, podcast yang akan datang yang lebih menarik. Maybe kita akan cerita pasal sembang yang lebih seram atau sembang yang lebih kelakar. Nantikan dalam episod kami yang seterusnya dalam Sembang Yola. Jumpa lagi guys. Bye bye. Minum dulu.